Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Bahasa Melayu D, kami akan membentangkan analisis berkaitan keutuhan wacana. Saya Muhammad Kazura Safwan Mikanun Nizam, boleh panggil saya Kai. Saya Muhammad Arif Fakruh bin Ghazali, boleh panggil saya Arif. Baiklah, pertama sekali kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Dr. Rohani atas bimbingan, tuju ajar dan sokongan yang telah diberikan sepanjang kami menyiapkan tugasan ini. Seterusnya, jutaan terima kasih juga saya ucapkan kepada rakan-rakan saya yang lain yang turut membantu serta memberikan idea dan dorongan sepanjang proses tugasan ini dijalankan. Tidak dilupakan juga kepada keluarga kami juga yang sentiasa memberi semangat, dorongan dan sokongan moral dalam memastikan tugasan ini dapat disiapkan dengan baik. Akhir sekali, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses menjayakan tugasan ini. Segala jasa dan bantuan yang diberikan amatlah kami hargai. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada pengenalan keutuhan wacana. Keutuhan wacana ialah aspek penting dalam penulisan akademik yang memastikan disampaikan secara jelas, teratur dan mudah difahami. Dalam linguistik, ia merujuk kepada kesepaduan idea, hubungan antara ayat serta kesinambungan makna dalam sesebuah teks tersebut. Penulisan akademik yang berkesan bukan sekadar penyampaian fakta, tetapi turut menekankan kohesi dan koheren sebagai pembentuk keutuhan wacana tersebut. Hal ini memastikan setiap perenggan dan ayat saling berkait serta menyumbang kepada matlamat komunikasi yang sama. Secara umumnya, keutuhan wacana merangkumi 4 aspek utama, iaitu keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal dan akhir sekali ialah keutuhan fonologi yang bersama-sama membentuk penulisan yang tersusun dan mantap. Baiklah, apa pula tujuan keutuhan wacana ini? Tujuan keutuhan wacana ini adalah untuk memastikan penulisan akademik disampaikan dengan jelas, teratur dan mudah difahami oleh pembaca. Ia berperanan membantu penulis menyusun idea secara logik, mengekalkan kesinambungan antara ayat dan perenggan serta memastikan mesej utama tidak menyimpang. Melalui penerapan keutuhan semantik, leksikal, gramatikal dan fonologi tadi yang saya sebutkan, sesuatu teks akan menjadi lebih bermakna, kohesif dan tersusun. Keutuhan ini juga menonjolkan profesionalisme penulis sekaligus meningkatkan mutu, kredibiliti dan keberkesanan keseluruhan penulisan akademik. Baiklah, pada pembentangan ini saya akan menerangkan 2 keutuhan wacana, iaitu keutuhan semantik dan keutuhan leksikal. Bagi keutuhan semantik, ianya merujuk kepada kesinambungan dan kejelasan makna dalam wacana. Bagi keutuhan leksikal pula, ianya melibatkan penggunaan kosakata yang mengikat teks melalui pengulangan, sinonim, antonim dan kolokasi. Baiklah, kita akan analisis lampiran tersebut berkaitan keutuhan semantik. Keutuhan semantik merujuk kepada kesinambungan makna dan hubungan logik antara idea dalam sesuatu teks. Dalam wacana teknologi multimedia dalam pendidikan kurikulum, keutuhan semantik jelas melalui penyampaian idea yang berfokus tentang kepentingan penggunaan teknologi multimedia dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Setiap perenggan mempunyai hubungan makna yang saling berkait, bermula dengan matlamat kurikulum kebangsaan, diikuti pula dengan keperluan kemahiran abad ke-21 dan seterusnya peranan guru serta Kementerian Pendidikan Malaysia dalam berkukuh pelaksanaan tersebut. Penggunaan penanda hubungan seperti hal ini, rentetan itu dan dengan itu turut memperlihatkan kesinambungan makna yang kukuh. Baiklah, kita akan analisis lampiran tersebut berkaitan keutuhan semantik.
Keutuhan semantik merujuk kepada kesinambungan makna dan hubungan logik antara idea dalam sesuatu teks. Dalam wacana teknologi multimedia dalam pendidikan kurikulum, keutuhan semantik jelas melalui penyampaian idea yang berfokus tentang kepentingan penggunaan teknologi multimedia dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Setiap perenggan mempunyai hubungan makna yang saling berkait, bermula dengan matlamat kurikulum kebangsaan, diikuti pula dengan keperluan kemahiran abad ke-21 dan seterusnya. Peranan guru serta Kementerian Pendidikan Malaysia dalam berkukuh pelaksanaan tersebut. Penggunaan penanda hubungan seperti hal ini, rentetan itu dan dengan itu turut memperlihatkan kesinambungan makna yang kukuh. Menurut Asma Haji Omar yang dikeluarkan pada tahun 2009, keutuhan semantik ialah elemen yang penting dalam menjamin kefahaman pembaca terhadap mesej yang disampaikan. Justru, teks ini menunjukkan keutuhan semantik yang baik kerana setiap ayat dan perenggan saling menyokong untuk mengekalkan makna keseluruhan yang jelas dan tersusun. Manakala keutuhan leksikal pula berkait dengan penggunaan perkataan dan hubungan kosakata yang mengikat struktur wacana tersebut. Dalam teks ini, kohesi leksikal diwujudkan melalui pengulangan perkataan seperti pendidikan, kurikulum, kemahiran abad ke-21, pengajaran dan pembelajaran PDP, serta teknologi multimedia yang menegaskan fokus utama penulisan. Selain itu, penggunaan sinonim seperti guru dan pendidik serta murid dan pelajar membantu lagi mengelakkan pengulangan berlebihan tanpa menjejaskan makna dalam teks tersebut. Penggunaan kolokasi yang tepat seperti proses pembelajaran dan pengajaran berkesan menunjukkan kecekapan penulis dalam memilih kata yang sesuai dengan konteks akademik. Penggunaan kolokasi yang tepat seperti proses pembelajaran dan pengajaran berkesan menunjukkan kecekapan penulis dalam memilih kata yang sesuai dengan konteks akademik. Seterusnya ialah keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal bermaksud ketepatan dan kesempurnaan struktur ayat berdasarkan peraturan tata bahasa sesuatu bahasa. Ia juga merujuk kepada penggunaan bahasa yang mematuhi sistem tata bahasa dari segi susunan ayat, penggunaan imbuhan, pemilihan kata serta kesesuaian kata hubung dan kata sendi. Keutuhan gramatikal memastikan sesuatu ayat dibina dengan struktur yang betul agar maksudnya dapat difahami dengan jelas. Sebagai contoh ayat, Ali sedang membaca buku di perpustakaan, yang menunjukkan keutuhan gramatikal kerana susunan dan penggunaan kata yang betul. Sebaliknya, ayat Ali sedang baca buku perpustakaan tidak gramatis kerana tidak mematuhi peraturan tata bahasa. Oleh itu, keutuhan gramatikal amat penting dalam penulisan akademik dan pertuturan untuk menyampaikan mesej dengan tepat dan jelas. Analisis contoh keutuhan gramatikal di dalam petikan lampiran A ialah sebagai contoh, di dalam petikan ialah terdapat struktur ayat yang gramatis seperti pendidikan sekolah rendah di Malaysia merupakan proses pembelajaran yang sistematik merangkumi perancangan dan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Ia dikategorikan sebagai struktur ayat yang gramatis kerana disusun dengan subjek, predikat dan pelengkap yang jelas. Selain itu, penggunaan imbuhan yang tepat iaitu awalan, akhiran dan apitan adalah konsisten seperti diperkenalkan, melahirkan dan mengandungi. Akhir sekali, terdapat penggunaan kata hubung yang betul dan untuk menggabungkan idea. Misalnya, selain itu, dengan itu dan hal ini kerana.
Seterusnya kita pergi kepada keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi ini dia merujuk kepada ketepatan sebutan dan penghasilan bunyi dalam sesuatu bahasa mengikut sistem sebutan yang betul. Dalam bahasa Melayu, fonologi berkait dengan cara bunyi huruf, suku kata, intonasi, tekanan suara dan sebutan perkataan yang diucapkan dengan tepat agar maknanya tidak berubah. Keutuhan fonologi amat penting kerana kesilapan dalam sebutan boleh menyebabkan perubahan makna dan menimbulkan salah faham dalam komunikasi. Contohnya, perkataan batu dan patu mempunyai makna yang berbeza walaupun hanya satu bunyi yang berubah. Oleh itu, keutuhan fonologi memastikan sebutan perkataan dalam bahasa Melayu jelas, betul dan difahami dengan tepat, sekaligus mencerminkan penguasaan bahasa yang baik. Seterusnya kita pergi kepada analisis contoh keutuhan fonologi berdasarkan lampiran A. Yang pertama ialah berdasarkan petikan tersebut, keutuhan fonologi dapat digeneralisasi melalui penggunaan kata yang mematuhi sistem sebutan baku dan ejaan. Ejaan yang melambangkan bunyi dengan tepat. Contohnya, perkataan seperti pendidikan, kurikulum, kemahiran, pengetahuan pembelajaran dan transformasi semuanya menggunakan pola suku kata yang jelas dan mengikuti kaedah sebutan fonemik bahasa Melayu. Bunyi vokal dan konsonan dalam perkataan-perkataan ini stabil serta tidak menimbulkan sebarang kekeliruan. Selain itu, penggunaan imbuhan seperti pen, men, per dan an juga menunjukkan keutuhan fonologi kerana setiap imbuhan tersebut mengubah bentuk bunyi kata dasar tanpa menjejaskan kejelasan sebutan. Contohnya, pembelajaran daripada kata dasar belajar dan pengaplikasian daripada aplikasi memperlihatkan proses morfonomik yang mantap dan sebutan yang selaras dengan hukum fonologi bahasa Melayu sekarang. Seterusnya kita pergi kepada kejelasan penulisan akademik. Kejelasan penulisan dalam keutuhan wacana bermaksud keupayaan menulis seorang untuk menyampaikan idea dan maklumat dengan cara yang mudah difahami serta tidak menimbulkan kekeliruan kepada pembaca. Dalam wacana yang utuh, kejelasan dicapai melalui susunan ayat yang teratur, penggunaan tata bahasa yang tepat, pemilihan kosakata yang sesuai dan penggunaan penanda wacana yang berkesan. Apabila penulisan yang jelas, pembaca dapat mengikuti aliran pemikiran penulis dengan mudah kerana setiap isi disampaikan secara tersusun dan logik. Kejelasan juga menunjukkan bahawa penulis memahami topik yang dibincangkan dan mampu menyesuaikan gaya bahasa dengan tujuan penulisan. Secara keseluruhannya, kejelasan penulisan membantu memastikan mesej yang disampaikan dengan tepat, mudah difahami dan mencapai matlamat sesuatu komunikasi. Okey, kita pergi kepada terakhir sekali iaitu rumusan atau kesimpulan. Secara keseluruhannya, keutuhan wacana merangkumi 4 aspek utama iaitu keutuhan semantik, keutuhan gramatikal, leksikal dan fonologi yang saling melengkapi dalam memastikan keberkesanan sesuatu komunikasi. Keutuhan semantik menekankan ketepatan makna agar imej disampaikan dengan jelas dan tidak menimbulkan kekeliruan pembaca. Keutuhan leksikal pula merujuk pada pemilihan perkataan yang tepat sesuai dengan konteks. Seterusnya, keutuhan gramatikal memastikan struktur ayat yang dibina mengikut peraturan tata bahasa supaya ayat mudah difahami dan gramatis. Akhir sekali ialah keutuhan fonologi yang menekankan ketepatan sebutan dan intonasi bagi menjamin kelancaran komunikasi lisan. Oleh itu, penguasaan keempat aspek ini amat penting untuk mewujudkan wacana yang berkesan, jelas dan berkualiti dalam penulisan serta pertuturan. Sekian, terima kasih. Sekian saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.